Ramai orang takut beli emas kerana satu perkara. Harga yang berubah setiap hari. Hari ni naik, esok turun. Jadi ramai yang pilih untuk tunggu harga yang paling murah. Tapi hakikatnya menunggu waktu yang sempurna itulah yang sering buatkan orang tak pernah bermula. Mari kita lihat satu contoh mudah. Bayangkan seseorang yang konsisten menyimpan 1 gram emas setiap bulan bermula Mei 2025. Tanpa peduli harga naik ataupun turun, dia hanya fokus menambahkan gram. Masuk bulan Mac 2026, simpanannya sudah pun menjadi 11 gram emas. Nilai 11 gram emas pada harga semasa sudah pun melebihi RM7,000. Menariknya, walaupun harga emas berubah setiap bulan, jumlah yang dibayar sepanjang 11 bulan tu sekitar RM6,362. Bila kita kira purata kos belian, harganya hanyalah sekitar RM578 per gram. Sedangkan harga emas semasa kini sekitar RM657 per gram. Apa maksudnya? Tanpa meneka pasaran, tanpa menunggu harga terbaik, simpanan tu sudah pun berada dalam keuntungan hanya kerana satu perkara, konsisten menabung. Inilah konsep yang dipanggil purata kos belian. Bila harga turun, anda beli pada harga yang lebih murah. Bila harga naik, emas yang anda sudah miliki meningkat nilainya. Akhirnya, kos purata anda menjadi lebih rendah daripada harga pasaran. Sebab itulah, orang yang benar-benar faham emas tak perlu risau tentang turun naik harga harian. Mereka tahu satu fakta penting. Dalam jangka panjang, harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun. Jadi, dalam dunia simpanan emas, yang paling penting bukan masa beli yang tepat. Yang paling penting ialah berapa gram yang berjaya anda kumpulkan dari semasa ke semasa. Kerana dalam simpanan emas, kemenangan selalu berpihak kepada mereka yang konsisten, bukan mereka yang menunggu. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.